Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Hari ni Kerila. Kawan-kawan, selamat pagi. Tengok suasana baru kan? Maknanya Kak Nur di luar kawasan lah daripada rumah. Okey, ada urusan sedikit. Okey. Hari ni Kak Nur nak bercerita sikit adat orang asli yang rasanya mirip dengan orang Melayu, iaitu langkah bendul. Okey, Kak Noh mengalaminya langkah bendul tu bukan sekali ya, tapi 3 atau 4 kali lah sebenarnya. Okey, istilahnya kalau Kak Noh tak faham sangat kalau macam apa yang Kak Noh tahu sajalah. Kalau yang Kak Noh tak tahu tu tak tahulah. Okey, sebabnya macam orang Melayu kan dia ada istilahnya langkah bendul. Kalau sekiranya dia melangkahi adik ni, melangkahi kakak atau abang dia. Okey, macam tu juga orang asli ada yang perlu dilalui atau dilakukan sebelum perkahwinan si adik ni berlaku. Okey, sebabnya ada yang mengatakan tak boleh langkah bendul sebab jadi gini. Okey, kalau si adik nak kahwin, dia kena selesaikan dulu urusan tu. Ada yang kata kalau apa yang si adik dapat, si bakal suami pada si adik ni, kalau yang perempuan lah, kena bagi apa yang diminta oleh si kakak yang di langkah bendul. Kak Noh tak pasti sama dalam adat orang Melayu langkah bendul tu hanya pada kakak perempuan ataupun juga pada kakak lelaki. Tapi dalam orang asli dia dua-dua ada langkah bendul tu. Tapi Kak Noh tak tahu sama ada itu perlu sangat-sangat ataupun boleh tak buat. Kak Noh tak pastilah. Tapi dalam masyarakat orang asli memang selalunya mereka buat, tapi tak adalah sangat ataupun ada hal-hal yang lain tu Kak Noh tak pastilah. Tapi untuk orang asli, Kak Noh sebenarnya rujuk juga pada kakak sepupu Kak Noh sebab dia orang kuat juga di kampung. Jadi Kak Noh refer jugalah sebab Kak Noh dulu 3 kali ke sebabnya Kak Noh antara di kampung tu, ketika itu di kampung yang Kak Noh pergi balik tu, Sungai Kurau tu, Kak Noh adalah orang yang paling terakhir kahwin kot. Sebab Kak Noh kahwin ketika umur Kak Noh 23. Sedangkan orang-orang yang di kampung Kak Noh, termasuk adik Kak Noh sendiri, berkahwin di bawah umur belasan tahun. Adik Kak Noh yang bongsu, dia kahwin umur 13 atau 14 tahun. Adik Kak Noh yang nombor 2, dia kahwin ketika umur dia 16 atau 17 tahun. Begitu juga adik-adik daripada anak mak tiri tu, mereka juga berkahwin di usia itu, belasan ke bawah. Tak ada yang 20 ke atas. Maknanya Kak Noh ni kahwin agak lewat. Okay, lewatlah. Dan ketika itu Kak Noh dikategorikan sebagai anak dara tua sebab kahwin lambat. Dan ketika itu maknanya kalau yang perempuan, kalau langkah bendul di kalangan orang asli ni, kepada waris-waris kalau ada yang salah tolong betulkan ya. Tapi Kak Noh rujuk juga dengan kakak sepupu Kak Noh. Maknanya kalau pihak ada adik yang kahwin dulu daripada kakak atau abang dia, si adik ini kena bagi beras nasi pulut kalau tak salah Kak Noh, bunga telur, tikar, bantal, macam tu lah. Yang lain tak tahu. Maknanya kita kena uruskan kakak atau abang ni dulu. Takutnya nanti jodoh abang ni nanti jadi lambat. Ada orang kan macam tu ingatnya, takut nanti jodoh abang atau kakak lambat. Agaknya sebab tu jugalah Kak Noh ni kategorinya lambat kahwin. Sebabnya Kak Noh 23. Dan orang yang kira anak dara tua lah di satu kampung tu tahu masa tu. Sebab sepupu Kak Noh yang semuanya kahwin umur belasan tahun. Paling lewat pun mungkin 18 macam tu lah. 17, 18 macam tu. Yang 13, 4, sedangkan mak Kak Noh sendiri kahwin umur 12 tahun.
Kak Noh sendiri kahwin agak lewat. Sebab Kak Noh dengan suami kahwin ketika kami berusia 23 tahun. Sebabnya zaman tu kita rasa, sebab zaman Kak Noh tu pun masa tu Kak Noh fikir tak adalah lewat sangat. Kak Noh 23 tu masih muda sebenarnya. Kan? Kita masih nak enjoy. Tapi orang kata jodoh dah sampai, kita kahwin. Tapi macam itulah. Orang akan jadi bercerita kan. Saudara-saudara bercerita, kau ni lambat kahwin, tak laku, dah cari lelaki dekat kampung pula katanya kan. Jadi kita macam serius lah. Anak dara tua, aku ni muda lagi kot, gitu kan. Kak Noh tak pastilah. Kalau rasanya orang lain pun sama kot, macam adat Melayu kan. Kak Noh sebab tak faham sangat adat Melayu, jadi kita tak faham sangat lah cara tu. Tapi Kak Noh pernah menyaksikan beberapa kali, macam ada keluarga angkat tu, dia masa tu dia bertunang dan si adik melangkahi si kakak. Si kakak dia ada permintaan lah, dia minta dibelikan loket emas, macam itulah. Kalau tak, ada juga yang katanya apa yang si adik dapat, si kakak nak dapat juga. Dia macam tu. Sebabnya Kak Noh tak tahulah, sampai ada jadi macam satu perbalahan pula kan. Sebabnya yalah, pihak lelaki pun pening, dia nak uruskan perkahwinan dia dengan si adik ni. Tapi dia dalam masa yang sama, disebabkan dia melangkah bendul, kena uruskan si kakak dulu. Tapi Kak Noh tak tahu yang orang Melayu ni sama ada lelaki atau perempuan saja, tak tahu. Tapi kalau orang asli sama, lelaki atau perempuan, dia kena uruskan yang tu dulu. Dibagilah macam, tak adalah macam barang kemas apa semua, tak ada. Cuma bagi macam macam upacara orang bersanding tu, nak telur, bantal, tikar apa semua macam itulah yang kakak Kak Noh bagi tahulah. Memang ada istilah langkah bendul itu. Jadi kalau yang bahasa lain Kak, sebab Kak Noh pun tak tahu kan, sebab perkahwinan orang India Kak Noh tak berapa pasti. Tapi kalau untuk orang asli memang ada, dan setahu Kak Noh juga, yang Kak Noh tahulah, memang ada juga di kalangan orang Melayu istilah langkah bendul tu. Tapi seberapa seriusnya langkah bendul ni Kak Noh tak pasti, sebab Kak Noh sendiri pun melangkahi bendul dan dapat itu sajalah kan. Macam kita dianukan semua apa, macam diraikan dulu kita ni, baru lepaskan si adik. Baru macam itulah, diraikan dulu supaya katanya macam tak ada terasa sangat lah si kakak ni kan, kalau adik dah jalan dulu, begitu kan. Tapi itu sajalah. Kak Noh sendiri terlepas berapa kali dah adik kahwin, semua dah ada anak, baru Kak Noh kahwin kan. Sebab itu ada anak buah Kak Noh yang dah ada anak yang dah besar-besar. Sebab diorang semua kahwin belas-belas tahun. Yang Kak Noh sajalah orang kata lambat kahwin, dan dikatakan anak dara tua. Kalau zaman sekarang 23 tu masih muda. Kalau zaman dulu mungkinlah kan. Bagi Kak Noh, ada yang sekarang kahwin lebih daripada 30 lebih, ada yang 30, ada yang 35. Jodoh kan, kita tak boleh nak tebak apa-apa. Itu sajalah cerita Kak Noh hari ni tentang langkah bendul. Adat yang rasanya Kak Noh dah jarang dengar sekarang, tapi masih ada. Kalau kalangan orang Kak Noh masih ada. Tapi di kalangan masyarakat Melayu, Kak Noh tak pasti. Rasanya ada lagi kan, sebab adat begitu selalunya masih ada. Tapi tidaklah dianggap serius sangat, betul tak? Macam orang Kak Noh, dia memang adalah masih menjalankannya, kata kakak sepupu Kak Noh. Sebab Kak Noh pun dah lama kan, sendiri pun dah kahwin 31 tahun. Apa nak ingat lagi? Itu saja kawan-kawan. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.